Pulang sini kayuh tu. Kaki jatuh. Kenapa abang tu? Ni, dah sampai. Dah, turun. Berapa? Aki. Kenapa, Ara? Aki. Ya. Kiki ada kawan baru. Nasib baik sempat. Nah, Abang, tengok. Comel kan rusa ni? Tengok ni. Comel. Mana Ara dapat? Aki belikan. Tengok tanduk dia. Cantik. Bila Ara cakap tanduk cantik, teringat Aki satu cerita ni. Pasal seekor rusa. Ceritalah. Yalah. Pada zaman dahulu, Tengok rusa tu. Tanduk dia besar dan cantik sangat. Mana? Nak tengok juga. Janganlah tolak-tolak. Ya. Tanduk tu buat rusa nampak kuat dan gagah. pujilah lagi. Seronok aku dengar. Memang tandukku kuat dan cantik. Apa benda yang kurus seperti kayu tu? Hai, kakiku rupanya. Kenapa aku yang mempunyai tanduk cantik dan kuat dapat kaki yang kurus dan hodoh begini? Memang tidak adil. Apa patut aku buat? Aku kena jumpa dia. Dia haiwan yang bijak. Mesti tahu apa nak buat. Apa kau kata? Aku nak kau selesaikan masalah kakiku yang kurus dan hodoh ni. Ada? Hai, aku tengok elok je kaki kau tu. Tak elok. Aku inginkan kaki yang kuat dan cantik. Yang sepadan dengan tandukku ini. Kau lihat ular? Langsung tak ada kaki. Tapi boleh berjalan dengan menyusup dan masuk ke dalam tunggu-tunggu kayu yang sempit. Jadi? Tengok ayam. Walaupun bergepak, tak boleh terbang tinggi macam burung-burung yang lain. Tapi suara kokokannya yang paling nyaring dan boleh mengejutkan semua penghuni hutan. Siput tu dahlah kecil. Jalan pun perlahan je. Tapi dia ada cengkerang keras untuk melindunginya. Jadi? Setiap mereka ini ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi, apa kena mengenai dengan masalah aku? Hai, sebenarnya kau tak ada masalah. Memang tanduk kau cantik dan kuat. Tapi kaki kau dicipta kurus macam tu, mesti ada sebabnya. Rusa? Nasib baik tak nampak kita. Kecil, kau nampak kaki singa tu? Kaki macam
Itulah yang aku nak. Kuat dan gagah. Kaki singa? Kau biar betul. Iya. Kalau ada kaki seperti itu, Hmm. barulah padan dengan tandukku yang cantik dan kuat ni. Sungguh mana kau nak pun, kau takkan dapat. Kaki kau dah memang kurus macam tu. Tak ada apa yang aku atau kau boleh buat. Kalau tak nak tolong, cakap je lah. Tak adalah bijak sangat sang kecil tu. Masalah kaki aku ni pun tak dapat nak selesaikan. Ngau.